Alhamdulillah, kita di sini dapat menikmati sahur dan berbuka dengan pelbagai hidangan yang lazat tanpa sebarang kesulitan. Namun, pernahkah kita terfikir bahawa ada saudara kita di luar sana yang hanya berbuka dengan seteguk air? Malah ada yang tidur dalam kelaparan kerana tiada makanan untuk sahur. Ramadan ini PKDM bertekad untuk berkongsi rezeki dengan saudara-saudara kita di 9 negara yang sangat memerlukan. Di Malaysia, sumbangan akan digunakan untuk menaja pek iftar, dapur pek, agihan bubur lambuk, beras, agihan zakat serta tajaan iftar dan sahur dengan jumlah keseluruhan RM107,600. Di Indonesia, bantuan akan disalurkan dalam bentuk dapur pek dan beras sebanyak RM3,000, manakala di Thailand, pek iftar dan dapur pek akan diberikan dengan jumlah RM1,000. Di Vietnam, pek iftar bernilai RM4,000 akan diagihkan kepada mereka yang memerlukan. Di Nigeria, sumbangan sebanyak RM18,000 akan digunakan untuk menyediakan dapur pek. Bangladesh turut menerima bantuan dalam bentuk pek iftar dan sahur serta dapur pek dengan jumlah keseluruhan RM50,400. Bagi saudara kita di Yemen, dapur pek bernilai RM5,000 akan disalurkan bagi membantu mereka meneruskan kehidupan dalam keadaan serba kekurangan. Di Palestin, bantuan dalam bentuk pek iftar serta bekalan air bersih melalui tangki air bernilai RM5,000 akan diberikan kepada mereka yang terkesan dengan konflik berpanjangan. Di Cambodia, sumbangan sebanyak RM6,000 akan digunakan untuk menaja pek iftar dan dapur pek. Keseluruhan sumbangan yang disasarkan adalah sebanyak RM200,000. Dengan izin Allah dan bantuan anda, kita mampu memberikan sinar harapan kepada mereka yang memerlukan. Jom bersama PKDM ulurkan sumbangan dan ringankan beban mereka. Setiap sen yang anda sumbangkan, insya Allah menjadi bekalan pahala yang berkekalan.